Okey bang, abang tak silap. Kalau ikutkan kepada formula tu memang dah betul dah. Maknanya kalau 105 kali dengan 2, maknanya abang kena ambil 210 gram protein sehari. Tapi kadang-kadang kita kena ingat juga apa yang penting dalam kita punya fitness journey ni, kita nak sustain bang, kita nak kasih mudah maintain. Jadi saya faham 210 gram protein sehari tu memang payah bang. Saya kadang-kadang kalau nak cukupkan 100 pun struggle, ni nak cukupkan 200 memang serius, memang payah. Jadi apa yang penting, kita boleh ambil yang minimum. Kalau tak 2.0 pun nak ambil 1.5 pun dah okey bang. Maknanya kalau abang dah hit 160 ataupun 150, cukup bagus dah. Tapi contoh kalau tak boleh lagi, nak kasih rendah lagi pun boleh, tak ada masalah. Cuma result dia tak seperti yang kita hit dia optimum lah, 1.5 ataupun kali 2 gram protein. Kalau ada setengah hari yang kita struggle tu, kita boleh top up dengan suplemen macam ni. Yang daripada Hazim Kalim ni, satu scoop korang boleh dapat dalam 28 gram protein macam tu, ataupun satu sudu 14 gram protein. Jadi buat mana yang struggle nak cukupkan protein, korang boleh cuba daripada Hazim Kalim. Rasa tak sedap, tapi yang paling penting legit guys. Tengok ke bawah.